Sunyi betul pagi ni Follow Bro Time on TikTok dan YouTube jika anda mahukan more Liverpool and football content. Aku ingat hari ni hari biasa je semua. Macam tak ada benda kan. Rupanya ada surprise juga pagi ni. Newcastle menang 2-1 menentang Manchester United di St James Park. Hasil jaringan last minute oleh William Osula, the Danish Maverick dari Newcastle ni sudah cukup untuk menyepikan rakan-rakan kita di sebelah tu. Memang sakit. Kena skor last minute. Dah lah cantik. Whoop, whoop. Ini juga bermakna rekod unbeaten Michael Carrick berjaya dipecahkan setelah 7 game unbeaten. Seriously, aku rasa it's a very good run for Michael Carrick lah. Hangat ni fight for top 4 with Arsenal winning and City drawing dan juga Villa losing. Aku rasa it's gonna be an interesting race to the finish. Korang rasa siapa top 4 this season? Cuba komen. Kita tengok sajalah.